Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Zukiman. Hari ini saya ingin berkongsi tentang luahan seorang pendosa tanpa noktah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidup dan peluang untuk sama-sama bermuhasabah diri. Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menilai sesiapa dan bukan untuk mengatakan saya lebih baik, kerana hakikatnya saya juga seorang pendosa yang sedang berusaha untuk kembali. Ramai dalam kalangan kita sering mengatakan hidup terasa penat dengan urusan dunia, penat dengan kerja, penat dengan manusia. Tetapi jarang kita bertanya, kenapa hati kita tidak pernah benar-benar tenang? Sedangkan solat kita semakin dilonggarkan, bukan kerana kita tidak tahu hukum, bukan kerana kita tidak faham kewajipan, tetapi kerana kita sering menangguh dan terlalu mudah memberi alasan. Apabila azan berkumandang, kita berkata nanti, kejap lagi, selepas ini. Sedangkan untuk urusan dunia kita sanggup bekerja, kita sanggup korbankan masa dan tenaga. Dan jika kita benar-benar jujur dengan diri sendiri, kita akan sedar banyak masalah dalam hidup kita bukan kerana Allah tidak sayang, tetapi kerana kita jauh daripada panduan. Hati kita gelisah, fikiran kita bercelaru, emosi kita tidak stabil kerana hubungan kita dengan Allah tidak dijaga dengan baik. Apabila solat ditinggalkan atau dibuat sekadar menggugurkan kewajipan, maka jangan kita hairan jika hidup terasa sempit, walaupun rezeki nampak mencukupi. Kerana solat bukan sekadar pergerakan tubuh, tetapi ia adalah hubungan antara hamba dan pencipta. Ia adalah tempat jiwa berehat dan tempat hati disembuhkan. Ramai antara kita datang kepada Allah hanya ketika diuji, ketika kehilangan, ketika tiada jalan keluar. Tetapi apabila doa dimakbulkan, apabila hidup kembali tenang, kita kembali leka dan perlahan-lahan menjauh. Inilah hakikat diri kita, sering lupa. Namun rahmat Allah tidak pernah tertutup, pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halkum. Allah tidak meminta kita menjadi hamba yang sempurna, tetapi Allah mahu kita menjadi hamba yang sentiasa kembali. Solat bukanlah beban, solat bukanlah hukuman, tetapi solat adalah hadiah yang Allah berikan sebagai tempat kita kembali dan tempat kita mengadu. Kita sering mencari ketenangan pada manusia, sedangkan manusia juga lemah. Kita mengharapkan kebahagiaan pada dunia, sedangkan dunia ini sementara. Solat bukan menuntut kesempurnaan, tetapi solat menuntut keikhlasan dan kebergantungan bahawa kita ini lemah dan sangat memerlukan Tuhan. Maka marilah kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bukan kerana kita sudah baik, tetapi kerana kita sangat memerlukan rahmat dan keampunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.